Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Sekali lagi saya nak check adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas. Kalau boleh dengar, cuba komen boleh dengar. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Sekejap, saya. Clear? Alright, so saya nak minta tolong you all ni yang dah join, boleh tak you all um, screenshot video ni and then share dekat dalam group, ajak kawan-kawan untuk sama-sama join lah. Okay, so sementara nak tunggu yang lain tu masuk, kita mulakan kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah supaya majlis kita berjalan lancar, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright. So terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada tuan-tuan perempuan semua yang join kita punya sesi Go Greenmatic Success Story hari ini. Kita punya penyertaan ni tak ramai lagi ni. Betul. Kan? Tengok dekat Zoom ni ada berapa orang? 7 orang, tolak saya 2, 5 orang. Lepas tu kita punya speaker seorang, 4 orang saja kan. So macam Go Greenmatic ni ada ramai, kita ada lebih 2,000 rakan niaga kan. So sepatutnya kita punya sesi Zoom ni penuh lah kan. Alright, minta you all ambil gambar, screenshot, share dekat dalam group. Yang ni open, siapa-siapa pun boleh join. Alright, so kita naklah you all belajar daripada kita punya rakan niaga macam mana kita punya rakan niaga ni bermula daripada kosong sampai boleh buat income 4 angka lah. Betul. Tapi untuk hari ni saya nak minta maaf sebab ada sedikit pertukaran. Kan? Speaker yang kita jemput malam ni dia ada hal yang tidak dapat dia elakkan lah. Tapi kita ada pengganti. Yang speaker ni pun tak kurang hebat jugalah. Betul. Saya nak check yang kita punya speaker ni Galaxy S24 Ultra ke? Saya sebab apa nama dia Syaril lah. Syaril boleh unmute tak? Dapat unmute tak? Okay, sementara tu apa kata kita perkenalkan diri dahulu and then kenapa kita buat success story ni. Okay. So nama saya Wahid Abdul Rashid dan saya Nur Shirley Kamilia Abdullah. Alright, so kita ni adalah pengasas lah kepada Go Greenmatic lah. Alright, kita buat success story ni sebab apa kita nak orang baru yang kita training dia orang, dan kita nak minta dia orang sharing lah. Sebab apa lebih mudah untuk orang belajar daripada orang yang dah buat. Ya, betul. Kan, daripada kita cerita pasal teori saja, kita tengok, kita belajar daripada orang yang dah buat, and then tanyalah macam mana dia buat kan. Betul. Dan setiap mereka kadang-kadang mempunyai strategi yang berbeza-beza. Betul tak? Betul. So why don't kita semua sama-sama belajar, tak kisah you baru ke orang lama ke, kita sama-sama dengar story orang lain supaya kita boleh mungkin ada poin-poin penting yang kita tak pernah buat sebelum ni tapi dia buat. Betul. Video dah buka. Okay. Video dah buka. Mana tu? Ya Rabbi. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Tuan Wahid dan juga Puan Nur Shirley. Syaril kena duduk belakang sikit Syaril. Jangan depan muka, depan handphone tu. Nanti datang gini. Hidung. Aduh. Okay. Tengah sikit. Tengah sikit. Okay. Terbaik. Alright, Cun. Tidak. Kawan tak konten marah. Itulah. So, kadang-kadang bila kita buat ni, ini adalah macam satu latihan kepada you all. Macam ramai punya Jam Hub ni dia tak biasa bercakap kan. Mana yang hilang balik? Kejap tu setting nombor ni. Nombor phone. Salah ke? Bukan ni, dia terbalik. Betul dah tu. Dah betul tu. Betul dah. Betul dah. Betul dah. Okey.
Ah. Oh, nervous sikit saya tuan hari dengan puan. Baru Okey. first time ni. Okey, Itu dah perkenalkan sekali. intro sikit. Abang. Okey, Assalamualaikum semua. Kejap. Nama Kejap. Sabar. Sabar. Sekejap. You all boleh nampak tak apa gambar video dengan suara clear tak gambar dengan ni. Kita nak testing dulu sebelum mula Betul. lah. You all jangan risau kita punya program ni santai-santai sahaja, okey? Boleh nak nampak? pakai Boleh hati, nampak ah. dengan Sekejap tuan hari. suara clear. Actually Syahrir ni dia kira macam dia tak sangka dia kena jemput. Dia last minute punya. Saya okey, pakai macam ni boleh tuan hari? Boleh. Okey. Dia Tapi saya tak nampak tuan hari ni. tak nampak. Sebab you pakai handphone, dia biasanya dekat atas. Cuba tengok kat handphone you bahagian atas tu. Sekejap. Ada ke? Ataupun Ada you dia. scroll ke depan ke sebelah. So you akan dapat. Oh, nampak. Oh, okey. Baik. Oh. Inilah meeting Wakanda kita mana-mana pun boleh meeting kan. Mungkin first time nervous sikit tuan hari dengan puan. Next time kalau ada meeting selalu mungkin dah biasa lah. Lepas ni kalau nak meeting dengan siapa-siapa kan kita pakai Zoom je, tak payah datang jumpa depan. Yalah, saya dah upgrade Zoom tapi saya punya function telefon ada 5 biji je. Saya pening tadi. Alright. So kita Okay. introduction sikit lah si Tuan Syahrir ni. Tapi first kali saya minta maaf lah. Terima kasih lah. Sebab apa last minute. Sebenarnya malam ni Yalah. kita punya rakan niaga lain lah. Tapi betul. dia punya customer tu ada terlibat kemalangan. So dia nak uruskan kemalangan tu lah. So nasib baiklah Tuan Syahrir dia dapat ganti lah kan. So dia pun terkejut. Saya pun terkejut lah tadi. Dalam hari WhatsApp last minute saya tengok nasib saya job hari ni ada pagi tadi je sekali. Lepas tu besok lusa terus lah. Okay. Ya, settle yang booking semua. Okey. Saya perkenalkan nama dulu lah. Belum lagi. Kita belum intro. Sabar. Okey. Baik. So yang soalan saya bagi tu dah ready lah dia punya jawapan pun semua. Soalan dah ready dah. Dah ready ya. Alright, so you all dah ready ke nak dengar ni? Saya tengok macam tak ada orang komen pun. Betul. You all dah ready ke ni? Ke yang masuk ni dia tak dengar pun. Cuba komen sikit dah ready kan. Lucu Wan Siti kan. Minta you all ni share dekat dalam grup, ajak lagi ramai lah, baru berapa orang ni, 10 orang kan. Baik, semangat ah. Tak ramai. Kita kalau boleh share ajak kawan-kawan masuk pun semua and then dengar. Yang ni open you boleh pergi post dekat you punya kawan-kawan ke yang buat bisnes kereta sewa, masih start kan dan sebagainya. Boleh je kan. Alright, so tanpa membuang masa kita persilakan Tuan Syahrir untuk sharing. Silakan. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okey. Saya Muhammad Syahrir bin Abdul Kadir. Lokasi saya di Kota Baru. Lepas tu pengalaman saya bekerja ni dalam kereta sewa saya sudah join, iaitu saya personal lah sendiri lah. 2018. Tahun itu saya ada kereta Exora tahun lama lah. Saya cuba buat kereta sewa melalui kawan-kawan jugalah. Dia orang yang bagi sokongan dekat saya tahun itu. Saya buat sewa tapi saya tak yakin jugalah sebab kereta tu kereta second hand kan. Jadi tapi saya cuba juga. Pada masa yang sama dalam lebih kurang 2 minggu saya buat kereta sewa tu. Okey. Customer ada call saya bagi tahu yang kereta saya starter ada rosak. Time itu. Jadi time itu kelang kabut saya tengah bercuti dengan family. Call pomen apa semua, pomen bagi idea, suruh bagi tahu customer tengok dalam YouTube dulu. Macam mana cara-cara nak nak handle masalah tu. Lepas tu saya pun minta tolong lah dia. Saya cakap tak apalah, saya potong lah diskaun sikit ke. Saya cakap macam tu lah.
Dia orang pun cuba buat sendirilah. Lepas tu okey, alhamdulillah jadi ya. Lepas tu boleh teruskan ke destinasi. Okey. Cabaran yang dihadapi sebelum menyertai Google Metric ni, setakat ni kereta sewa saya tak ada cabaran lagi lah. Untuk kereta kes curi ke apa tak ada, sebab saya 2018 tu dalam sebulan je saya buat. Lepas tu saya stop dulu. Okey, stop saya buat dengan pekerjaan bisnes seperti kedai runcit, kedai borong. Uh, Lepas tu kopi tiam ni saya mencuburi pun tidak berniaga lagi lah. Mencuburi, contoh saya mengambil pengalaman daripada kawan-kawan dulu. Okey, selepas pada saya tengok video Tuan Wahid selalu FYP dalam TikTok saya pun fikir nak kena join ni, sebabnya time tu Tuan Wahid 2024 tu ada satu kawan saya ni, dia tanya saya buat kerja apa. Saya cakap buat kereta sewa. Jadi dia pun adalah buat loan satu ni iaitu Beza lah. Lepas tu dia cakap ni job dia bagi dekat saya. Nak suruh saya jalankan kereta dia. Time tu saya pun kelang kabut lah nak jalan macam mana, sebab saya pernah je buat kereta sewa hari tu, tapi melalui kawan-kawan promote lah. Jadi saya fikir-fikir try join Tuan Wahid. Saya terus isi borang apa semua, daftar 300. Lepas tu time tu blur lagi lah, sebab kita pun betul ke nak masuk grup kereta sewa ni. Saya pun grup yang Tuan Wahid apa ni Helena bagi pun lebih kurang sebulan baru saya join semua. Tu pun saya tengok ramai dalam grup tengok update-update, tapi grup saya tak buka Tuan Wahid. Saya tengok je, saya baca dulu lebih untuk memahami dulu macam mana kereta sewa ni tak. Lepas tu saya tengok kawan-kawan ada cakap promote dekat Facebook, lepas tu buat Google apa semua. Lepas tu saya belajar dalam YouTube macam mana nak buat Google apa semua ni. Lepas tu saya try lah buat konten-konten biasa je lah. Try update, tulis macam mana nak guna perkhidmatan kereta sewa ni. Saya tarik dalam apa ni, chat GBT. Saya tengok dalam tu lah cara-cara macam mana. Okey. Mengapa saya memilih kereta sewa ni? Okey, macam ni Tuan Wahid. Saya kereta sewa ni bukan kerana saya nak buat sangat perkhidmatan ni. Tetapi saya ni minat dekat kereta Tuan Wahid. Okey, saya selalu tukar-tukar kereta lah. Kalau sebulan saya akan pakai kereta ni. Lepas tu saya akan boring, saya akan tukar kereta lain pula. Dalam saya tengah tukar saya fikir logik juga kalau saya buat kereta sewa. Dalam saya boleh pergi tukar yang ni, yang satu-satu, betul tak? Kira atas minat jugalah Tuan Wahid. Sebabnya kalau tak minat mungkin saya tak boleh mencuburi bidang kereta sewa ni. Sebab kalau basuh pun saya sendiri yang basuh kereta sewa. Kalau saya tak minat mungkin saya boleh buat job je lah. Yang selebihnya saya akan bagi dekat staff-staff saya lah, basuh kereta apa semua lah. Okey. Tarikh yang saya join Google Metric ni 2024 bulan ujung bulan 10. Okey. Time tu saya ujung bulan 10 saya baru dapat 130 je. 130 sebab saya baru dapat job satu customer tu pun beza customer sewa dalam lebih kurang 2 hari je lah. Dia orang sewa 2 hari, jadi kereta beza tu yang partner saya cakap dia dia bagi saya ejen lebih kurang dalam 110 lah. Lepas tu saya dapat lah sikit 230 macam tu je lah. Untuk first time
Okey, jadi lepas pada tu saya pun fikir-fikir macam mana nak buat kereta sewa ni lebih lebih kata uh, macam puan cakap lah customer WhatsApp dekat kita apa semua tu layanan kita macam mana nak tarik pelanggan macam Tuan Wai cakap tu. Kereta tak penting, yang penting cara kita nak tarik pelanggan tu. Yang tu saya tengah belajar dengan Tuan Wahai dengan Puan tengah tengok geruk apa semua. Lebih kurang saya tengok, macam mana geruk rekod semua saya tengok, ramailah orang cek IC apa semua. Bermakna benda tu ramailah orang bertanya, betul tak? Jadi saya tengok, okey. Oh, macam mana cara? Saya fikir saya try lah. Tapi yang ni rahsia lah, saya try. Apa ni WhatsApp dekat owner yang buat kereta sewa lah. Okey, saya nak tengok macam mana cara dia closing customer, betul tak? Ah, jadi saya try WhatsApp dekat 2-3 orang jugalah. Okey, saya tengok cara-cara dia di WhatsApp macam ni. Okey, harga dia bagi macam ni untuk 3 hari macam ni. Sebab saya join Go Green Matrix ni, Tuan Wahid boleh bagi idea je. Yang area Kota Baru saya tak tahu macam mana cara dia orang buat. Betul tak? Okey, untuk mendapatkan customer airport apa semua memang betul-betul susah lah. Sebab hari tu saya ada promote dalam marketplace. Saya promote dalam marketplace. Memang ramai yang saya dapat customer daripada kampung-kampung. Contoh apa ni, kampung Pasir Mah. Lepas tu dekat Kut Lanah macam tu je lah. Customer airport ni memang saya tak dapat. Lepas tu saya try tanya kawan lagi, saya cakap macam mana cara nak bagi customer airport ni boleh apa ni deal dengan kita lah. Dia orang cakap you buat lah video yang menarik ke. Okey, you tag lah Pengkalan Jepur Airport Kota Baru. Di status tu kena tag apa ni Airport Kota Baru. Jadi saya pun try cuba. Okey, lepas daripada 2 minggu ada customer okey, hantar detail dekat saya. Bertanyakan kereta sewa daripada airport Kota Baru. Time tu lah saya ternampak. Okey, mungkin video saya menarik ni. Tapi saya ada tanyalah dia orang. Selepas sewa kereta tu saya tanyalah dia. Cik ambil dekat mana nombor saya? Dia cakap saya ambil dalam Facebook. Saya type kereta sewa Kota Baru keluar banyak jugalah. Lepas tu dia pilih-pilih, dia cakap konten you menarik sikit lah. Tentu. Okey. Jadi saya pun bersemangatlah lagi untuk membuat kereta sewa ni. Okey. Saya okey, yang kena Tuan Wai. Kenapa memilih untuk sertai Google Metric? Okey. Dia untuk saya join ni sebab saya selalu tengok TikTok Tuan Wahai lah. Saya kadang-kadang saya tengok yang FIP dekat wall saya tu satu. Yang kedua saya tengok cara-cara Tuan Wahai bagi tahu macam mana yang apa ni, yang tak kerja, yang duduk rumah pun boleh buat pendapatan sebulan berapa-berapa. Saya tengok apa semua. Saya try tapi okey ke tak, tu yang saya rasa berkehendak nak join tu. Tambah-tambah saya Tuan Wahid selalu video ni saya tengok dari PKP hari tu tak silap saya. Saya tengok tapi saya tak boleh nak buat kereta sewa sebab saya kereta memang tak ada yang baru lah Tuan Wahid. Kalau ada pun saya sayang lah nak bagi sewa. Yang hari tu saya first dapat kereta yang baru Triton lah. Mula-mula tu Triton lah. Lepas tu tapi saya tak bagi apa ni, takut lagi lah nak bagi sewa tu. Okey, selepas join Go Green Matrix ni okey. Saya adalah apa ni, keyakinan untuk beri sewa dekat orang luar tu. Yang mana nak pergi luar kawasan Kota Baru ke apa semua sebab kita ada apa ni, tema dan syarat apa semua kan. Jadi kalau customer nampak curiga, saya akan terus bagi tema dan syarat lah.
untuk dia baca dulu. Lepas tu selalu kalau customer baca, automatik dia orang akan blue tick saja. Sebab dia nak tengok tema dan syarat tu dia, oi. Ni nak kena pergi 250 kilometer. Tapi adalah Tuan Wahid. Pengalaman saya ketika apa ni? Orang sewa kereta tu, saya cek rekod ada 5 rekod. Tapi saya nak apa ni nak dia nak apa ni nak tolak permintaan dia tu, saya tolak baik-baik lah. Saya cakap kereta dah di booking oleh staff. Saya pun tak tahu. Saya baru tengok je staff baru masuk booking. Lepas tu saya tanya kenapa tak cakap awal-awal. Tapi yang saya pelik Tuan Wahid. Yang saya pelik dia daripada Peringkat, saya stay dekat Kota Baru, dia sudah mari dekat Kota Baru ni. Dia sudah mari. Saya tak cakap pun dia kata dah sedia apa semua, dia sudah mari. Rupa-rupanya dia ni alah customer yang kata nak urgent kan, ada masalah lah Tuan. Betul tak? Okey, kita teruskan. Okay, tarikh saya dah bagi tahu yang saya join Google Metric hujung bulan 10 2024 Okey, bilangan kereta yang saya ada sekarang ni. Okey, yang mula-mula saya ada Beza daripada partner. Okey, yang kedua partner saya tu pula dia Sussman Pro 2. Jadi dia bagi tahu saya lah, dia kata bolehlah try submit kereta. Okay, saya cakap boleh lah try. Saya try dengan Myvi Advance dulu. Try bagi detail apa semua dekat dia orang. Jadi try submit tu tak sampai 2 minggu. Apa ni kereta saya lulus. Jadi adalah dua unit. Time tu saya tak tahu nak bagi sewa berapa. Saya tengok yang Tuan Wai bagi list harga tu. Tapi saya try close dekat customer. Tapi customer ramai blue tick saja. Lepas tu saya selalu tanya puang dalam grup apa macam mana cara. Puang ada bagi tahu yang okey kena tulis RM. Betul tak? Okey, tulis RM, lepas tu bagi tahu yang harga sebenar kereta, lepas tu kita bagi diskaun dekat dia. Macam tu. Saya try lah cuba buat yang puan bagi tahu macam tu. Okey, alhamdulillah. Customer semua confirm booking semua. Kita bagi detail lah dekat dia. Okey, kalau customer tak jadi blue tick saja tu, saya akan tanyalah, follow up balik lah. Tanya, cik, macam mana cik harga saya mahal ke ataupun cik nak yang bajet berapa? Macam tu. Okey, customer bagi tahu lah, dia cakap dia bajet yang murah. Okey, bawah daripada harga yang saya bagi. Jadi kalau kereta tu saya tak boleh bagi dengan tempat yang dia nak pergi tu. Saya akan cakap tak boleh lah. Harga mati lah. Sebab mungkin kalau area cabin ni mungkin kita boleh bagi kelonggaran lagi lah untuk kereta tu. Tapi kalau untuk luar kawasan cabin memang tak boleh lah. Okey. Untuk kereta tu bulan 11 saya dapat dua unit kereta. Iaitu Myvi 1 unit. Yang saya sendirilah ni. Okey, yang kawan punya Beza 1. Yang saya punya Myvi Advance 1. Lepas tu saya submit lagi dapat Alza baru Advance 1. Jadi 3 unit. Lepas tu ada yang Tuan Wahipah dekat grup pajak tu. Yang kereta Azia pajak. Lepas tu dengan Azza pajak. Saya ada. Tapi yang tu saya ada ambil dengan ni lah. Owner yang ada dalam grup tu. Paragon rasa. Tak silap nama Paragon dalam tu. Okey, saya ambil kereta tu. Saya pun pening juga. Time tu Azza tak jalan. Lepas tu kena bayar. Lepas tu paksalah cover dengan duit yang lain lah. Saya cover dulu, mungkin saya baru lah. Tapi saya ingatlah macam Tuan Wai cakap. Tak perlu ada kereta pun. Cuma cara kita nak tarik pelanggan. Tapi saya fikir Tuan Wai,
Saya kalau pelanggan tu betul-betul ada, sebab saya tak pandai macam apa ni minta dengan owner dalam grup Kelantan apa semua dalam grup Kelantan tu saya tak pandai. Macam mana nak minta kereta ni dengan owner ni. Jadi saya time tu saya try dulu kereta saya sendiri. Try buat apa semua. Sebab kadang-kadang tu hari kira time kita nak mesti ada owner cakap, oh Cik, kereta dah booking. Ni tarikh ni famous ni. Jadi time tu saya jadi ni lah. Macam tak puas hati lah dengan customer kita dah deal dengan dia lebih kurang 20 minit saya dengan customer. Bukan main lagi WhatsApp. Seperti nak tackle perempuan lah macam mana. Nak dapatkan customer ni susah juga sebab kita baru kan. Kalau dah lama mungkin kita akan hantar borang je. Borang lepas tu suruh isi kita hantar di Tiaga bagi diskaun betul-betul yang kita rasa customer mahu lah. Contoh kalau Azia apa semua di Kota Baru ni selalu memang ramai lah owner kereta akan bagi RN 110 lah. Lebih kurang macam tu je lah. Yang baru punya lah. Okey. Dalam lebih kurang bulan 11 dengan bulan 12 tu saya dah ada 4 unit kereta. Empat unit kereta sendiri, kereta yang saya sendiri 2, lepas tu yang pajak 2. Azia dengan Azhar. 4 unit lah. Lepas tu masuk bulan 1 saya dapat kereta second hand lah. Saya ada duit sikit time tu. Yang bisnes saya kopi tiam apa dengan bisnes kedai runcit saya up lagi 1 biji. Azhar SE lah. Jadi 5 unit. Lepas tu lebih kurang dalam 20 hari saya update lagi kereta apa ni? Honda. Ada kawan tu dia bagi tahu yang dia nak pajak Honda, dia kira bulanan saya bayar sekali dengan dia lah. Bulanan 1010. Dia RM505, saya RM505. Lepas tu saya buat jok lah tengok. Tapi Honda susah sikit sebab saya tak tahu harga berapa. Kalau Azia ramai lah yang tanya. Contoh Honda ni tengok atas kehendak lah. Kalau nak keperluan tu memang susah sikit lah. Kalau kehendak tu tengok atas orang-orang lah macam tu Awai cakap lah. Yang airport punya tengok penampilan kita mungkin dia orang akan ni lah. Adil dengan kita betul lah. Sebab hari tu saya pun baru memang saya tak tahu. Saya tengok tu Awai cakap okey kalau kita nak customer yang profesional kita kena pakai tu biar profesional jugalah. Supaya dia orang ni tengok kita pun okey. Mungkin dia orang ni ejen ataupun ni owner betul lah. Daripada syarikat betul ke, betul tak? Dengan pakaian kita tu boleh menampakkan kepada customer yang kita ni dari segi apa, betul tak? Okey. Sekarang ni bilangan kereta saya ada dalam 15 unit lah tu Wai. Yang campur dengan orang pajak untuk sementara sebulan macam tu lah. Adalah yang kereta saya ada. Okey. Subaru. Lepas tu Azia saya ada 2 unit. Beza saya ada 3 unit. Lepas tu Myvi saya ada 3 unit. Myvi baru. Apa ni Honda 1 unit. Lebih kurang dalam 15 unit lah. Tawai. Sekali dengan kereta Irish baru. Saya S70 pun saya ada itu. Yang tu kawan saya dia ambil pajak saya tak tahu dengan dia punya urusan lah. Saya ambil kereta tu saya buat jok je. Tapi tak tahu yang saya kena viral hari tu Tuan Wahid dengan teacher Nana tu. Dia ada sewa S70 saya pun tak tahu yang customer saya ni influencer. Dia ada buat lah. Dia cakap, Tuan Syarif, saya nak buat apa ni video satu untuk apa ni peminat saya lah. Dia cakap macam tu. Saya nak promote lah you punya perkhidmatan kereta sewa ni. Dia cakap boleh je lah.
Lepas tu besok pukul 11 pagi Tuan Wahid, dia punya WhatsApp dekat dengan 4,000 satu hari. Pukul 10 saya ingatkan orang kopi saya punya pay. Lepas tu dia tak tukar nombor saya. Dia letak nama dia. Saya pun buat biasa je lah. Saya buat tak cara. Lepas tu saya tengok, kenapa nama teacher Nana ni seperti mana customer saya sewa lah. Saya cek balik. Lepas tu dia cakap, okey cik. Saya ada ambil apa ni, nombor cik daripada video custom yang promote dekat IG. Yang tu lah. Yang tu baru saya tahu. Lepas tu saya pakai stah yang ada result 8 apa ni? 4A dengan 5 4A dengan 4B tapi tak boleh nak tu satu Malaysia cakap. Oh bos, saya tak boleh nak kerja lah bos. Saya pening lah bos sebab bos buat satu Malaysia bukan Kota Baru saja. Jadi dia orang tak boleh nak ni lah, nak kerja atas itu tapi ke setakat tu je lah, satu hari je lah dia dapat kerja. Okey. Bilangan kereta 15. Okey, rekod jualan komisen tertinggi sebulan saya tertinggi untuk bulan sebelah Tuan Wahid. Sebab saya time tu ada customer dia tokek dia apa ni? Owner wig lah. Dia buat jualan wig dekat Kota Baru ni dia ada 7 cawangan. Mungkin bukan cawangan dia tapi orang jual produk dia lah. Okey, hari tu dia ada sewa saya punya kereta Subaru. Dah lebih kurang saya bagi dia harga 500 lebih lah. Saya day 4 lebih je lah. Saya bagi dia dalam 7 hari saya dapat kereta Subaru tu dalam lebih kurang dekat 5,000. Okey, dia bagi stah dia yang Ezia punya untuk 11 hari. Saya dapat 1,200. Saya bagi dia 11 hari. Saya cakap tak apalah. Saya bagi diskaun sebab you ambil 2 hari dengan masa yang panjang. Jadi untuk bulan sebelah tu lah saya dapat lebih sikit. Sebab customer tu ada pernah sewa dengan saya Vios tapi saya ambil dengan kawan punya. Tapi bateri ada kong. Time tu saya pun minta maaf cik. Sebab cik dah ambil kereta bukan saya punya. Saya pun tak tahu. Tapi saya dah bagi tahu. Dekat owner bagi kereta yang baik lah. Ni customer nak sewa 3 hari. Dia pun bayar dengan harga yang mahal Cina. Lepas tu saya layan je lah Tuan Wahid dekat sejam juga nak boleh day dia tu. Sebab dia sebab customer ni Tuan Wahid bukan dia tanya kereta saja, dia tanya apa ni kereta okey ke tak. Lepas tu kita pun macam puan cakap lah kita kena layan seperti mana kita buat. Kita dah kenal lama. Baru kita tahu customer ni okey ke tak. Kalau ada problem mesti akan nampak, betul tak? Dalam WhatsApp tu kita akan nampak lah ada problem lebih kurang blue tick ke ataupun balas WhatsApp lambat apa semua. Mesti ada lah. Okey. Dalam bulan 5 ni mungkin saya rasa banyak jugalah rekod jualan saya. Tapi untuk bulan 5 tu nanti saya update balik lah dekat Tuan Wahid. Sebab tak habis lagi yang orang booking tu memang banyak lah. Arus apa semua. Okey. 3 perkara. 3 perkara ni macam mana Tuan Wahid? Tuan Wahid saya tak faham lah. 3 perkara betul yang dibuat untuk dapatkan jualan. Buat 3 apa? perkara. Marketing macam mana? Macam Buat mana video ke? Okey. Video tu hari tu saya ada buat saya ada promote yang saya punya nama sajalah. Lepas tu Tuan Wahid bagi tahu kalau boleh bagi tahu nama Tuan apa ni platform kita lah. Contoh Google Metric, betul tak? Okey, lepas tu saya Syaril ada by Google Metric. Contoh tu kan. betul. Saya tengoklah dari feedback yang Tuan Wahid bagi dalam Telegram tu kan.
Okey, untuk mendapatkan customer selepas customer sewa ambil masa 5 minit untuk buat video. Okey, bertanyakan macam mana condition kereta serta harga. Betul tak? Jadi saya try lah buat seperti mana yang Tuan Wahid bagi tu. Lepas tu tengok seperti mana yang saya dapat customer sekarang ni pun dia orang cakap dia orang tengok konten saya lah menarik. Ya lah. Bateri habis. Bateri habis. Ah, Charging. charging jap. Tadi dah tu dah. Okey beres. Boleh nampak. Okey. Boleh. Nampak. Okey. Jap. You all Takut okey lagi ke ni? Yang menonton ni ke masih lagi ke? Kau tidur lah. Saya takut tidur. Saya banyak cerita juga ni Tuan Wahid. Dia dalam grup dia rajin sembang kan. Dia bukan rajin sembang, dia akan tanya bila dia nak jawapan apa semua kan. Betul lah. Saya reti nak jawab kan. Wah, saya dah tahu benda tu tapi saya nak kepastian. Jadi saya tanya Benda betul mungkin dia tak perasan lah. Tadi saya dengar dia buat video. bila dia buat video, lepas tu dia tag airport Kota Baru. Itu pertama lah benda betul yang dia buat. Yang kedua, dululah Syaril ni dia hantar kita pakai baju collar bulat. Betul. Pakai sandal kot. Kita tegur lah. Kita tegur. So, pakai selipar ringkas macam tu je. So adakah membantu bila you tukar image tu, Syaril? Banyak membantulah Tuan Wahid. Jadi saya rasa saya memang dah nak pakai yang macam tu tapi seperti saya cakap lah itu takut Wah tengok saya handsome sikit dia ingat okey nak pergi hantar kereta je pun Jadi saya cubalah explain dekat dia yang Tuan Wahid cakap kalau boleh pakaian tu kena jaga. Tak boleh pakai macam biasa nak pergi jual kedai runcit apa tak boleh lah. Saya cakap macam tu kat dia. Jadi mula-mula first tu dia macam curiga jugalah. Selalu tanya lepas hantar kereta pergi mana apa semua. Sekarang ni dia dah biasa lah. Jadi pakaian tu betul lah Tuan Wahid cakap kena pakai pakaian tu baru customer pun tengok okey kita ni kira ada ada gaya lah. Dari segi Professional. professional. Time kita nak satu lagi dia tak malu buat video. Betul. Ramai orang dia malu nak buat video. Syaril ni pakai hentam kan. And then dia buat video benda sama je, benda yang hampir sama, konsep sama dengan orang yang berbeza je. And then benda tu yang akan menaikkan dia punya ni. Sebab saya kira macam ni. Ada yang cakap Syaril, you buat video hari-hari video sama. Saya cakap dia, video memang sama. Perkenalan diri tu memang sama tapi kereta yang hantar tu tidak sama. Betul. Customer pun berbeza. Konsisten je. Sebab kita nak suruh customer ni dia orang tengok. Okey, hari ni kita hantar kereta apa? Contoh Beza ataupun hari ni kita hantar 1 unit. Lepas tu mungkin besok atau lusa kita hantar 3 unit semua. Jadi dia orang akan tengok okey ada peningkatan lah. Lepas satu hari betul tak? Jadi konten tu saya selalu update dekat Facebook yang tarikh lepas tu hantar kereta apa. Jadi mungkin dia orang ni tengok saja. Betul tak? Tapi next time 10 kali mungkin dalam 1 kali tu dia orang akan WhatsApp dekat kita. Okey cik, saya berminat cik nak sewa kereta. Betul tak? Anggapan saya Tuan Wahid kalau dalam bidang bisnes ni Tuan Wahid, saya bisnes lebih kurang 2005 lagi Tuan Wahid. Dalam saya persekolahan lagi. Tapi time tu saya ni lah repair telefon lah. Time tu banyak jugalah saya dapat. Tukar ribbon apa semua. Telefon 1 biji dapat 200 dah. Time tu memang saya nampak bisnes lah. Sebab saya punya keluarga semua bisnes. Kalau area Kota Baru ni semua bisnes. Okey. Jadi dekat mana dah saat ni Tuan Wahid? Saya tak ingat
Apa yang nak dicapai dalam Ah, bisnes kereta sewa ni lah. Apa yang nak dicapai? Ah, okey. Nombor Tuan 13. Lepang. Soalan Nombor 13. 13. Ha. Apa yang nak dicapai? Ah, dalam bisnes ni Tuan Wahid, saya kalau ada capai tu contoh macam mana tu Tuan Wahid? Biji kereta nak kena ada. Target. Okey, saya sekarang ni Tuan Wahid, selepas saya join Google Metric, saya ada seperti mana jadual saya lah. Okey, untuk sekarang ni keinginan saya nak ada kereta lebih kurang dalam 50 unit saja. Sekarang ni. Sebab saya rasa kereta yang tak tercapai sekarang ni kereta bajet Tuan Wahid. Sebab saya telah apa ni, selalu terlepas dengan kereta bajet ni. Contoh customer cakap, okey cik, saya nak sewa untuk 3 hari je. Saya nak hantar anak, daftar anak dekat UMK, bacok apa semua. Saya nak kereta murah je untuk 3 hari. Tak apalah. Yang saya fikir memang kereta murah, tapi condition pun kita kena jaga. Takut apa kereta murah ekong kurang sejuk, mungkin dia orang akan problem dekat kita, betul tak? betul. Jadi saya fikir tak apalah, kereta bajet ni lebih kurang contoh Viva lah, macam tu lah Tuan Wahid. Saya ada bagi tahu, saya ada suggest dekat customer yang apa ni, kena kelisa Pro 2 kelisa tu. Tapi customer dia blue tick saja. Dia cakap, oh kelisa tak boleh cik. Tapi cik kata cik nak yang bajet punya. Jadi kelisa adalah RM60. Saya bagi untuk 1 hari. Dia cakap, okey, tak ada ke cik yang lebih baik sikit? Baru dia orang cakap, saya nak lebih baik sikit. Lebih kurang 100 ke. Baru saya bagi, okey, kalau 100 adalah cik untuk Azia. Tak apalah, untuk 3 hari saya bagilah 300. Untuk 1 hari saya akan bagi 130 untuk customer. Tapi tengoklah kalau dia orang sewa lebih, saya akan kuranglah sikit harga tu, betul tak? Kita nak bagi customer ni. Ada customer dia tak sempat isi minyak. Contoh saya tanya dalam grup itu, puan cakap, puan ke tuan Wahid, saya lupa lah. Cakap okey, kalau tak sempat isi minyak tu, kalau nak suruh dia orang bayar dengan cara bagi feedback pun sudah okey, bagi konten ke ambil masa 5 minit. Saya cubalah buat macam tu. Tapi menjadilah. Saya cakap kat customer, boleh cik kalau nak free untuk minyak ni, saya tak cah lah kat cik. Tapi saya minta masa dengan cik 5 minit untuk cik bagi feedback yang terbaik untuk saya punya perkhidmatan. Jadi dia orang pun setujulah. Ada yang saya hantar dekat Tuan Wahid video apa Tuan Wahid edit tu, betul lah. Daripada customer sendiri tu, dia orang buat tu. Tanpa cah minyak. Minyak tu RM20, tapi saya kira biarlah. Saya nak betul-betul perkhidmatan saya ni orang kenal semua dulu. Lepas tu barulah saya dapat untung lebih. Sebab saya buat kesewa ni Tuan Wahid, saya tak fikir yang untung lagi. Saya nak biar saya ni banyak konten-konten dulu. Lepas tu kalau customer nak, mesti dia akan tengok konten, betul tak? Dia tengok, okey, berapa lama dah dia orang ni buat. Okey, contoh video kita ada dekat dengan 30 dalam TikTok. Mungkin dia orang cakap, oh ni dah lama ni. Saya hari tu Tuan Wahid sampai orang sewa 4 jam pun saya ambil job. Tapi sekarang saya tak ambil dah, letih dah. Ah, 1 hari pun saya tak ambil. Saya ambil yang 2-3 hari je. Sebab lepas tu saya tengok lah, kalau 1 hari tu, kalau tarikh contoh bukan tarikh cuti ke, saya ambil lah. Kalau hari cuti memang saya tak ambil 1 hari. Sebab penat juga nak pergi hantar. Lepas tu nak ambil besok. Saya fikir untuk hari cuti ni saya akan pas dekat customer yang sewa lebih lama lah. Lebih 3 hari ke macam tu lah. Sebab saya punya staff pun kadang tak cukup tidur. Pagi, pukul 6.30 pagi pun ada lah. Nak kena pergi hantar dekat Terminal Bah Kota Baru. Okey, lepas tu sampai pukul 11 malam pun ada customer kena tunggu. Kadang pukul 2-3 pagi pun ada. Sebab dia orang cakap pukul 9 sampai, kita tunggu. Tapi dia orang cakap, okey cik, saya lebih kurang pukul 12 malam cik baru boleh sampai. Jadi kita pun nak tekan dia pun tak boleh nak. Jadi saya cakap, sebab kereta saya mungkin dalam keadaan bahaya.
Saya cakap tak apalah cik. Cik sampai pukul 2 pun saya terima. Saya fikir kereta saya tu keselamatan kereta saya kan. Kena apa-apa jadi sebab esok ada job dah. Kereta tak ada ganti dah. Time tu pula time cuti Kereta semua full. Jadi saya fikir tak apalah cik. Cik hantar pukul 2 pagi pun tak apalah. Saya terima je lah. Janji keadaan kereta saya selamat. Sebab saya tengok tau Wahai. Sebelum dia nak hantar kereta tu saya tengok GPS saya. Apa ni. Kereta tu lebih kurang, lebih hak laju dalam 160. Saya pun tengok, oi, jalan Gua Musang ni. Saya pun cakap, cik, slow-slow tak apa cik. Jangan, saya tak cakap lah dekat dia yang GPS ada kereta tu. Saya cakap, cik boleh slow-slow lah. Tak apa, saya pun duduk lepak dekat kedai makan je. Saya cakap macam tu lah. Padahal saya duduk rumah je. Okey. Lepas tu, kira yang saya capai tu lebih kurang 50 unit lah Tuan Wahid. InsyaAllah lah. Saya kira tengok dari pendapatan saya. Sebab saya dari segi kereta ni Tuan Wahid. Apa ni. Pendapatan saya tu saya campur dengan perniagaan jugalah. Yang lain. Kalau saya dapat lebih, saya akan update dulu. Lepas tu nanti saya akan kira balik yang saya akan kira dalam grup booking lah. Berapa hari customer sewa apa semua. Time itulah saya akan update dekat Tuan Wahid. Sekarang ni pun file saya agreement tu pun saya dapat tulis nama customer dengan masa je. Dengan kereta apa. Sebab saya nak kena isi banyak. Alamat dia saya hold dulu. Tapi saya adalah detail dia orang semua nanti saya free. Sebab saya bukan kereta sewa saja Tuan Wahid. Kedai runcit borong lagi. Lepas tu nak kena pergi buka kedai pukul 6:30 pagi lagi ke kafe Kopi Tiang Cepaka tu. Nak kena tengok staff-staff macam mana. Ada problem so baru saya turun. Sekarang ni boh yang saya bagi tu dekat saya punya ni lah. Sepupu lah. Dia yang cover lah dulu. Kalau ada masalah besar baru saya turun. Sebab saya sekarang ni saya buat kesewa saya itu Tuan Wahid. Duduk rumah itu jaga anak je sebab buat saya itu duduk rumah dia orang puas. Dia pun sebab saya ada kedai dekat stadium dia pun cakap dia nak berniaga sebab saya pun hari-hari tak lekat dekat rumah. Hari-hari keluar pium pium pium. Jadi dia pun cakap tak apalah dia nak bagi masa dekat kedai lah nak berniaga. Jadi lepas tu dia berniaga saya pun boring pula duduk rumah. Saya tak tahu nak buat apa. Saya pun try lah buat konten apa semua kata sewa. Lepas tu baru rancak saya pergi keluar, pergi keluar. Selalu duduk rumah aja. Sekarang hari tu Tuan Wahid, maaf lah hari ni. Saya cerita yang sebelum saya join Go Green Matrix lah. Okey, hari tu saya sempat lah tanam pokok apa semua. Sekarang ni semua pokok saya tak sempat semua dah. Nak kena jaga, kena pakai ni lah tukang kebun lah. Saya bagi dia 250 untuk 1 bulan. Mesin rupuk apa semua tanam pokok-pokok semua lah. Okey. Jadi untuk pencapaian saya InsyaAllah dalam 50 unit lah kalau saya tengok lah. Saya itu ada limit Tuan Wahid. Saya buat kesewa ni saya join Tuan Wahid dengan Puan ni. Saya fikir kalau untuk 1 tahun kalau saya buat kesewa kalau tak jadi mungkin saya stop dululah. Tapi tak sampai 1 tahun saya dah dapat customer tetap pun dah ada dah sekarang Tuan Wahid. Saya tanya dia, selalu sewa dengan siapa? Dia adalah cakap dengan owner nama syarikat sekian-sekian ni. Jadi tu privacy lah untuk saya bagi tahu dekat sini. Jadi dia cakap, okay, dari segi layanan dengan condition kereta memang terbaik perkhidmatan saya lagi lah. Sebab saya kena counselling dengan Puan. Sebab saya nak jaga nama Google Metric ni. Saya bukan nak buat duit saja. Saya nak jaga nama Tuan Wahid dengan Puan macam mana saya boleh daftar grup ni. Okey, saya nak jaga nama tu. Okey, saya akan pastikan kereta saya dalam keadaan baik, aircon. Kalau kereta jalan jauh selalu saya akan check lah sebulan sekali aircon tu. Sejuk ke tak.
Pergi dekat kedai cek, lepas tu tayar. Saya akan tukar semua tayar. Tengoklah kalau bunga dah kurang, saya akan tukarlah. Papak orang tayar baru semua. Lepas tu kereta, sebab apa saya cuci sendiri Tuan Wahid dengan Puan? Sebab saya takut macam, saya dah pergi dekat kedai. Hari tu, bulan 12, tahun lepas 2024 lah. Saya, time tu kereta slow Tuan Wahid sebab bulan 12 ada banjir kan Kota Baru ni. Jadi, hari tu kereta saya ada naik kulak lah. Panggil kulak dekat Kuching Jadi saya tengok balik kulak tu, ada apa ni? Seperti kucing cekar lah. Dekat Kuching tu. Jadi saya hari tu saya selalu pergi hantar dekat kedai basuh Snower Jadi selepas pada tu saya beli water jet sendiri, saya cuci sendiri, saya boleh nak tengok daripada customer ni okey tak penjagaan kereta saya. Sebelum saya bagi deposit apa semua lah. Tu yang saya basuh sendiri tu saya tengok balik dari segi tayar, dari segi apa ni kusheng, apa yang tak kena tu saya akan bagi tahulah dekat customer. Tu yang saya basuh sendiri tu tak sempat. Selalu saya suruh staff saya tapi dia orang buat kerja tak tak sama seperti saya buat. Orang Syaril, kalau macam dia orang nak pergi ke Kota Baru kan, boleh jemput Okey. Syaril ke? Nak sembang-sembang ke, nak minum-minum ke? Boleh tapi kena bagi tahulah bila nak datang apa semualah. Sebab saya takut time dia orang datang kalau dia orang datang sekejap-sekejap je boleh lah je pergi dekat Kopitiam Cepaka tu. Dekat Hmm. saya punya kafe tu. Mungkin saya kalau tak ada masa sejam dua saya akan pergi sana lah. Pergi breakfast apa semualah. Kalau Mungkin nak time kontak tu Syaril boleh. macam mana? Kalau nak kontak Syaril? Kalau nak kontak saya boleh ambil nombor saya lah. Yang dekat atas ni. Nanti boleh WhatsApp lah bila nak datang apa semua saya tengoklah jadual pula. Kalau tak ada hantar kereta apa mungkin boleh berbual lama sikit lah kat Oh. kafe tu. Kalau ada hantar kereta memang tak boleh nak tu lah. Masa nak kena pergi hantar apa semua saya yang keluar tu Fahid. Selalu saya nak bagi staff tapi saya fikir saya takut staff ni dia pergi hantar saja kereta. Dia tak boleh nak bercakap dengan customer. Tapi saya nak kena ajar jugalah staff Hmm. saya ni. Kena Ah, latih lah. Hmm. nak kena latih dia macam mana nak kena bercakap dengan customer biar customer ni happy. Hmm. Tapi airport Kota Baru adalah satu orang customer tu Tuan Wahid. Yang saya dapat dia apa ni? Sebab dalam dekat lobby tu Tuan Wahid, dekat pintu 1 pintu 2 tu memang busy dekat situ. Jadi kalau nak pergi hantar kereta untuk customer kejap je nak explain memang tak boleh lah. Jadi saya bagi tahu lah dekat customer. Kalau cik barang banyak, cik boleh bagi tahu saya pergi ambil ataupun cik ada orang tua ke atau OKU ke apa semua. Jadi dia cakap tak ada lah. Okey kata untuk tak ada kira cik driver cik boleh keluar lah dekat luar lebih berapa meter je dekat je lah dekat jalan besar tu dekat luar airport tu. Jadi saya explain itulah. Jadi dia bagi saya tanya dia kalau 1/10 dia bagi berapa? Dia cakap 7/10 lah sebab kereta saya tak boleh masuk dalam tu. Dia cakap sorry ya cik sebab saya kira saya tak mahu sebab bising hari tu rela Tuan Mahir. Hmm. Dalam tu rela bagi apa ni? Visi dia kat jen saya. Mungkin Okey. ada aktiviti apa Dia memang VIP dalam tu turun ke? untuk ambil orang kejap je. Masuk Hmm. barang kejap boleh pergi lah. Tak boleh nak ambil-ambil gambar apa semua. Hmm. Bising rela bising dalam tu. Tak apalah, okey je. Okey. Hmm. Oh, kita pukul 10 dah. Itulah. Biasa biasa orang sharing dia 15 minit je. Ah, Syaril ni Ha. sejam terus dia seorang je kan. dia seorang Okey. je. Macam ni. Lepas tu yang Tuan lain-lain Wahid. tak sempat Ha. nak tanya. Okey. Okey macam ni. Contoh konten tu. Tuan Wahid cakap betul tak konten lah. Okey. Konten tu macam Tuan Wahid cakap lah. Kita kena bagi apa ni. Pertanyaan dekat customer bila kita buat kereta sewa ni. Customer akan tengok macam mana cara kita
Lepas tu feedback. Yang masuk 2 orang partner saya dalam Go Green Matrix ni, dia orang tengok daripada feedback saya lah Tuan Wahid. Hmm. Lepas tu dia tengok cara saya, dia cakap dia dah 3 tahun Tuan Wahid buat kereta sewa. Tapi hari tu adalah saya cakap kalau dia orang ada dalam ni saya minta maaf lah. Sebab sebab saya ada bagi tahu dia kalau boleh tayar tu kena jagalah kereta. Sebab saya dengan customer saya beritahu condition TikTok. Tapi bila dapat kereta condition tidak TikTok, jadi ibarat macam saya ni tipu customer, betul tak? Betul. Lepas tu minyak saya dah bagi tahu dia kalau boleh isilah full tangki sebab customer nanti kalau dia nak isi ke kalau kurang ke kita boleh bajet. Kalau kita pergi hantar kereta dengan minyak kurang separuh apa susah customer nak bajet. Jadi yang pertama dalam kereta sewa ni saya dah faham lah lebih sikit dari segi nak bagi terbaik untuk customer. Yang pertama kita cek dulu tayar okey ke tak. Okey, lepas tu yang kedua kita flashing dulu kereta tu aircon apa semua, kalau ada perfume letak je perfume tu, biarlah customer pening kepala ke apa, itu dia punya pasal lah. Yang kita tahu kereta kita tu dalam keadaan bersih dan wangi. Okey, yang kedua lepas tu bagi tahu kat customer sekarang ni saya dah isi minyak okey untuk perjalanan cik ni. Kalau cik tak sempat isi minyak saya akan potong deposit Charge. je lah. Untuk memudahkan cik urusan saya isi full dah. Kalau cik sempat cik boleh isi. Kalau tak sempat cik tak payah isi lah. Nanti saya akan hantar resit kat cik. Macam tu je lah. Yang saya tahu. Lepas tu tepati masa. Contoh customer cakap pukul 10. Jadi saya pergi pukul 9 lagi. Saya cakap okey cik saya dah ada di sini pukul 9 lagi. Lepas tu kalau saya lewat sikit dengan customer pun saya boleh bagi tahu cik saya ada dekat toilet kejap cik. Sebab tapi customer dah tahu saya pukul 9 lagi sampai. Kalau time tu kalau minyak kurang pun customer dah tahu dah. Saya cakap cik maaf cik sebab minyak kurang saya dah tunggu cik dah 1 jam lebih dah. Saya kena standby awal cik. Sebab bos bagi tahu dah. Kalau customer apa ni sampai pukul 10, pukul 9 tu dah kena standby dah. Sedangkan saya tengok Tuan Wahid dengan Puan je yang cakap dalam grup tu. Saya bagi tahu macam tu lah. Sebab kita kadang-kadang Tuan Wahid ada hari tu customer pukul 9 sampai. Dia sampai awal. Dia sepatutnya pukul 10. Dia dah WhatsApp cik, saya dah landing lah cik pukul 9. Tapi sekarang ni memang ramai lah saya customer airport saja. Sampai kalau airport terus siap detail dia orang akan hantar detail. Lepas tu hari tu Tuan Wahid pengalaman saya lah buat sewa ni. Hari tu saya selalu kalau customer WhatsApp saya akan tanya cik minta IC lesen. Jadi customer akan cakap kenapa cik nak minta IC lesen dah. Saya nak tahu harga dulu kereta. Saya cakap okey kereta boleh tahu tapi saya nak IC lesen dulu sebab saya nak check dulu. Jadi apa ni layanan saya tu agak apa ni mengelirukan customer lah. Jadi sekarang ni saya akan tanya dia dulu. Okey. Cik nak kereta apa, lepas tu berapa hari? Destinasi ke mana? Bila saya tahu destinasi tu saya akan bagi harga diskaun lah sikit. Sebab kita tahu dia nak pergi mana. Okey, contoh dia cakap saya nak main area KB je. Jadi kita akan clue lah customer tu memang akan dapat dekat saya. Saya tak akan lepas lah customer tu. Tapi tengok keadaan lah kalau customer tu cakap nak murah lagi. Saya cakap ni bukan rezeki saya lah. Seperti Puan cakap lah. 1,000 yang WhatsApp belum tentu rezeki kita. Customer tu rezeki kita. Betul tak? Betul. Jadi saya fikir yang tu lah Tuan Wahid. Syarif umur berapa sekarang Syarif? Sekarang umur 33. Mana masa berniaga tu saya dengar daripada Masa muda sekolah. lagi, masa sekolah lagi. Daripada sekolah itu umur saya lebih kurang 17, 16.
16 dah start berniaga dah. Tu yang saya start niaga ni lah. Apa ni? Niaga handphone lah. Hmm. Tapi saya dah start niaga darjah 1 lagi Tuan Wahid. Oh, orang Kelantan suka Ah, niaga kan. saya niaga darjah 1 lagi. Saya buat tu. Apa ni? Perniagaan time bola kan Tuan Wahid. Saya ada menjual lah air apa burger-burger dekat dalam bola tu lah. Sebab saya kan duduk stadium. Kacang Hmm. kuda, Macam tu botol lah saya air. niaga. Sebab Air. Daripada kecil dah kita berniaga. sebab kita asal daripada orang susah Tuan Wahid. Dulu sebab kita fikir mungkin kalau saya dah besar ni saya tak maulah membebankan ibu bapa saya tu. Walaupun saya tak boleh balas jasa dia orang, jadi saya kira bagi meringankan jasa dia orang tu, kira saya tak menyusahkan dia orang. Dari segi duit saya tak akan minta lah, saya akan bagi lagi. Mak ayah ada lagi? Mak ayah alhamdulillah ada lagi. Dia orang pun berniaga kedai runcit juga dengan kedai borong. Dia nombor 33, saya nombor 44. Lepas tu saya ada nombor 81, nombor 72 satu, 4 unit, 4 unit pula. 4 kedai saya ada sana. Oh, adik-beradik berapa Syaril? Adik-beradik 3, saya yang bosu. Oh. Ada dah kahwin, berapa lama dah kahwin? Kahwin 2015. Dah 10 Sekarang tahun dah dah. ada 4 orang anak lah. Umur 33, 4 orang anak. Muda lagi Tuan Wahid tak? Muda. lagi. Itulah. InsyaAllah. Mana dia kahwin umur berapa? Sekarang ni umur 33. Saya Tolak kahwin 10 tahun, umur 23 lah. 22. 22 kahwin. Wahid 21. 20. Anak 4 dah, alhamdulillah kan. Rezeki hari tu pun tak planning pun anak tu sebab dah bagi rezeki. Terpaksa lah. Betul tak? Okay. Kita orang tak sempat nak tanya soalan ni. Macam dia orang ni. Betul. Dia orang pun semua tak sempat. Tapi harap semoga siapa yang mendengar tu dia boleh relate lah. Boleh faham apa yang patut buat kan. Apa-apa nanti dia boleh belajarlah, WhatsApp kan? Syaril lah. Kalau ni, boleh kalau dia nak call ke voice note ke nak tanya boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. So saya rasa kalau dunia bisnes ni Tuan Wahid, memang saya jatuh dan bangun tu dah biasa dah. itu biasa lah. Sebab Kan? saya ada ambil S70 X70 Tuan Wahid saya pajak tu. Itu memang tak jalan Tuan Wahid. Lepas saya bagi balik dekat customer, dekat owner, customer banyak tanya S70. Saya cakap ni mainan dunia ni. Mainan dunia. Saya saja nak pajak 2 bulan itu, tapi saya dah cakap lah dekat owner tu. Saya cakap bang, saya nak pajak 2 bulan ni. Kereta lepas tu yang saya bagi dekat KL punya Azia tu Tuan Wahid balik sebab saya lulus long. Kereta Azia baru. Jadi saya fikir tak apa, saya nak bagi kereta kat customer kereta baru. Sampai customer cakap, cik, saya pun tak tahu cik bagi kereta baru. Saya cakap tak apalah cik, sebab cik pun nak naik area kereta baru je. Kereta saya sekarang ni, Tuan Wahid, semua mileage baru berapa? 2,000, 3,000 je baru. Oh, kita baru. Sebab hari tu Tuan Wahid saya tapis juga customer yang seperti mana orang cakap, kereta kena curi apa semua, betul tak? Jadi saya fikir risiko ni Tuan Wahid semua ada risiko. Besar dan kecil je. Jadi saya fikir kereta sewa ni kalau kita tak berani nak melangkah risiko tu, mungkin kita akan duduk tempat yang sama. Jadi kita try dulu. Kalau orang cakap, you nak apa ni? Nak pelihara kereta apa 15 unit. Macam mana you nak kena bayar bank? Memang betul. Sakit kepala time-time. Tapi dia ada prosedur dia. Kita kena simpan duit lah. Kalau boleh simpan. Awal-awal jangan boruh makan daging bahaya tak boleh. Macam tu kalau ada job lebih baru boleh. Itu bagusnya Syaril Tuan Syaril ni. Sebab dia memang jenis yang dia suka bertanya dan dia memahami tentang risiko. Mungkin sebab dia pernah berbisnes, dia pernah jatuh dan pernah bangun. Tapi itulah sikap dia yang
yang membolehkan dia lebih laju kot rasanya, betul tak? Hmm. You all ni dapat poin-poin tak apa yang si Syahrir share ni, apa benda dia buat Ah, start daripada 2 kereta, sekarang ni dah ada 15 kereta. Apa ah, benda betul yang dia buat? betul. Sekarang ni dah pukul 10.15 tau. You all dapat Sekarang ni something tak? tengah planning Tuan Wahid. Sekarang ada lah untung sikit saya nak ambil Viva lah untuk yang bajet saya nak tengok. Ada yang cari 6,000, 7,000 untuk yang customer airport lah yang nak main Kota Baru kan. Hmm. Saya nak ajak nak ambil 2 unit lah. Sebab saya punya uh, mak saya dah dia cakap ada duitnya kalau nak pakai 10,000 ke apa, saya ajak nak ambil yang bajet je. Ada yang tanya soalan tu. Total kereta sendiri berapa dah? Kereta sendiri. Tadi dia kata Oh, ada 15, Aha. tapi yang dia ada sendiri sekarang ni ada berapa? Sekarang 4. saya ada sendiri kejap. Saya tengok sini satu, Sekarang, dua, sekarang tiga, saya ada empat. sendiri 10 unit Tuan Wahid. Yang Sendiri atas lain nama tu sendiri ke? ah yang lain tu kereta kawan-kawan lah, dia orang tinggal, dia cakap you jalan aje lah. Saya pun kereta tak naik. Myvi baru apa sampai kawan saya dia percaya dekat saya Tuan Wahid, dia ambil kereta Myvi baru 2 unit tu dia bagi dekat saya. Myvi baru 200. Hmm. So masa mula-mula Dia join GM tu ada 2 kereta. Sekarang ada ah 15 kereta dan Hmm. daripada 15 tu 10 kereta sendiri. 10 kereta sendiri lah. Oh, terbaik. Hmm. Yang ada yang kereta yang tak bayar apa ni, kereta second hand tu tak kena bayar ni lah. Tak kena bayar ban dah lah. Yang tu Ada yang hutang, untung tak ada lebih hutang. sikit yang tu untung lebih Oh. sikit lah. Kereta Yang saya tak ada hutang tu sepatutnya dia macam ni tau Syaril. Maybe ah, tadi dia terfikir dia nak untuk budget kan. Daripada you ah, beli kereta Viva tu, sebenarnya yang kereta ada hutang tu, yang tak ada hutang tu, you boleh jadikan dia as a kereta budget yang customer nak. Faham tak? oh. Kereta apa tu? Kereta Tapi apa yang tu? saya bajet tu kereta Azhar. Puan, Oh, customer nak harga bawah 100. Saya kena standby jugalah Viva 1 unit. kalau kereta besar dia memang kena ada Hmm. kereta yang lagi kecil lah. Yang Okay, saya so ada tu Azhar lah. hmm. Soalan ni margin bersih kalau sewa hok kawan punya tu berapa? Yang Hok kawan kawan punya punya tu. dia bagi Berapa dia persen dia bagi bagi? dia bagi saya harga 100 semua. Dia tak kira. Semua. Masa Tak lebih kira tu modal apa. dia bagi saya okay, dia kira saya ni uh, apa ni buat job, cari customer, dia kira dia nak 100 je. Yang orang lain ada buat Oh, saya 120 untuk beza, ah, tapi yang ni dia bagi saya beza baru 100 je. Yang kawan saya oh. punya ni ada bagi Myvi baru pun 100 je. Jadi saya Di, pun hmm. saya bagi Maksudnya, customer pun tengok 140 ke macam tu lah, tengok atas hari berapa hari ah, dia orang so sewa. maksudnya kawan tu bagi harga ejen kepada dia. Dia just jalankan je. Saya Dan jalankan. jalan dia akan jual lagi harga tinggi lah. Faham Ah, tak? ah, ah. Siapa ni? Wan. Wan Siti Fatinah. Okay, satu Okay? lagi last soalan lah. Hmm. Macam Kelantan ni kira sempadan dengan Thailand lah kan? Okay. Ah. Pehe. Uh, macam mana ni? Terputus lah. Okay, Kelantan ni dia sempadan dengan Thailand lah. Kira macam Kelantan ni high risk lah untuk sewa kereta. Macam mana Syaril tapis Tapis. pelanggan? Ya. Okey. Cara saya tapis pelanggan, saya akan tanya dululah pelanggan, cik nak pergi mana? Okey, dia akan bagi tahulah, saya nak pergi dekat majlis rombongan apa semualah. Dekat seperti saya cakap tadi, nak ada customer tu dia cakap nak pergi hantar anak, daftar Hmm. sekolah apa. Yang ni cakap nak jalan-jalan area Kota Baru. Nak pergi Kalang Kubu apa semua kah? Pekalang Kubu situ. Rata Panjang nak pergi jalan-jalan lah. Jadi saya tengoklah dari segi perbualan saya tu, saya akan lebihkan perbualan yang contoh, okey, cik berapa orang cik? Contoh. Jadi kita boleh tahulah. Dari segi tu, okey, cik berapa orang cik? Ada anak kecil tak cik? Sebab kita orang nak standby apa ni? Baby chair tu apa semua dalam kereta. Saya bagi tahu macam tu lah.
Seperti Hmm. mana kita tengok kalau dia orang cakap lebih kurang je tak jawab soalan saya tu, mungkin dia orang ni ada planning benda lain lah. Saya Hmm. fikir. Okey, lepas tu dia customer professional ni Tuan Wahid. Dia selalunya dia akan WhatsApp dekat saya, dia bagi detail terus. Jadual dia nak pergi mana. Masa dia pukul berapa, okey dia akan bagi tiket flight terus. Tu yang saya dapat customer professional lah. Hmm. Cara Kalau yang dia. tak Lepas tu, profesional macam mana? Kalau yang tak okey. profesional. Okey, yang tak profesional ni akan tanya, cik, kereta ada kereta apa? Saya cakap lah kereta ada, sekarang kereta Myvi. Lepas tu dia tanya tembelak tarikh. Lepas tu tanya tak boleh kurang ke, cik? Harga tu, cik. Lepas tu saya nak sewa 1 hari je, cik. Kalau boleh diskaun lagi, sebab dekat mana, cik? Nak pergi luar kawasan 1 hari. Tu yang Patutnya customer saya. sewa satu saya hari lagi harga tinggi, cakap macam tu ah, kat dia. Kalau sewa satu tapi hari saya bagi harga tinggi, tapi kalau you ambil 3 hari saya boleh kurang harga, cakap macam tu kat Ah, dia. ah, ah. Tapi dia orang cakap macam ni. Saya nak 1 hari je, cik. Sebab saya ada emergency ni. Macam-macam lah. Sekarang ni saya jumpa puan dengan tuan. Tuan. Tapi yang satu je saya kena Tuan Wahid. Pengalaman saya lah yang mencabar saya dalam kesewa ni. Saya bagi tahu. Hari tu customer yang saya cakap dekat puan dalam grup kan. Saya dah Ha. bagi tahu dekat customer. Yang kereta kalau nak pergi luar kawasan paling limit 2 ataupun 3 hari. Hmm. Tapi customer ni boleh dia cakap dia terlepas pandang yang saya bagi tahu dia. Sedangkan saya WhatsApp tulis bukan saya voice. Saya tulis. Saya Hmm. type. Jadi dia orang cakap dia dah terlepas pandang selepas saya pergi hantar kereta lah. Dia tahu Lepas tu tu saya nak Dia tahu saja. tu saja je. lepas tu Hmm. yang nak dijadikan cerita selepas dihantar Tuan Wahid. Okey, hari ni dia ambil. Okey, contoh hari Ahad dia ambil lah. Sepatutnya dia hantar hari Selasa betul. Untuk Hmm. 2 hari. Tapi dia cakap hari Isnin tu dia nak hantar lah. Okey, kita pun cakap, cik, maaf cik, kalau cik hantar awal pun, saya kira harga untuk 2 hari ya cik. Sebabnya dalam borang ni Dah cik lebih isi 2 hari. masa. Ah, Hmm. walaupun cik hantar awal, kita orang tak boleh nak diskaun dah cik. Kecuali ada yang kita nak bagi diskaun tu, yang perlu bagi tu kita bagi je lah. Kalau yang tak perlu tu kita kira harga semasa lah. Jadi dia, Tuan Wahid tahu tak? Yang saya nak marah dekat dia ni, dia bagi tahu saya kereta boleh ambil bila-bila masa. Kereta dah ada Hmm. dah tempat saya hantar. Yang saya nak marah, saya dah pergi dekat dia sepatutnya hantar kereta pukul 10 malam. Saya pun cakap tarik time tu dalam bulan puasa. Jadi saya cakap, cik, dia WhatsApp dekat saya pukul 6 petang. Dia cakap, cik, kereta boleh ambil. Saya cakap, cik, maaf cik, kereta saya tak boleh nak ambil lagi, cik. Sebab saya tengah delivery kereta dekat customer ni. Jadi mungkin lepas berbuka lah saya pergi ambil. Jadi lepas berbuka tu saya pergi lah Tuan Wahid. Dah lebih kurang pukul 8 saya pergi sampai dekat sana pukul 9.20. Time tu. Lepas tu saya panggil dia punya orang dekat rumah tu. Tanya dia. Lepas tu mak dia keluar kejap. Lepas tu saya ambil video kereta. Tengok apa semua video kereta. Yang tak tahan Tuan Wahid. Lepas siap ambil video. Mak dia pun terus masuk rumah. Tutup pintu. Saya pun macam. Pening lah. Saya cakap, macam mana ni? Dengan kunci kereta tak bagi apa semua ni tak? Saya pun WhatsApp dekat anak dia tu. Cakap, cik, kereta saya dah sampai ni cik. Dia kata dia boleh cakap macam mana tu hai. Cik tunggulah pukul 10 baru boleh ambil. Allah. Allah, saya cakap, kenapa you tak bagi tahu pukul 10 saya nak pergi ambil kereta orang lain lagi, nak pergi hantar lagi. Jadi dia tunggu, dia bagi tahu saya pukul 10 daripada pukul 9.20 saya tunggu situ. Sampai 9.20 sampai pukul 10 saya kena tunggu. Ya Saya, Allah. saya nak marah time tu. Saya cakap, ni kalau customer ni, kalau tak ikut prosedur bukan masuk platform Tuan Wahid ni,
memang dah dapat ni customer ni saya cakap ni. Tapi saya fikir sabar-sabar kena jaga imej Tuan Wahai juga. Saya pun fikir tak apalah, sabar. Saya dah time tu memang saya nak marah betul-betul lah Tuan Wahai. Saya siap Dia suruh ambil buat pukul live. 6 asalnya. Ah, dia Hmm. suruh ambil pukul 6. Dia cakap kereta dah ada. Hmm. Sampai sana dia nak main saya. Dia nak bagi tahu sebab kira dia Dia nak bukan pakai pun 20 minit je lagi. Betul ke? 40 minit. 40 minit lagi 40 lah minit puan. lagi. Tapi So dia nak customer tu main saya. customer yang profesional ke tak profesional, Oh, Syaril rasa? ni customer ni memang betul-betul buruk lah Tuan Wahai. Bukan buat ada profesional. Betul-betul saya dah block dia punya telefon lah. Ah, sedangkan saya bukan main Tuan Wahai. Saya cakap, cik saya dah nak pergi ni. Dia tak tengok WhatsApp. Saya pun on the way. Sampai saya tak tahulah cara dia macam tu Tuan Wahai. Sedangkan kita dah bagi diskaun dia. Daripada dia nak sewa 2 hari tu saya dah bagi diskaun RM60 dah. Tu orang tempatan Tapi ke orang luar tu? tu orang Tempatan tempatan. dekat rumah ke? Orang So orang tengok, tempatan tu Wahai. Jadi orang selepas tempatan hari tu saya hati-hatilah fikir, ambil booking. Yelah. Tapi Hmm. yang perempuan Tuan Wahai saya cek dah rekod dia apa semua tak ada lah. Dia macam ni. Apa ni dia booking kereta, lepas tu dia bagi dekat abang ipar dia. Saya bagi tahu api abang ipar dia tu adalah time tu. Saya ambil gambar dengan abang ipar dia, ambil IC lesen pun abang ipar dia balik lah. Lepas tu time tu memang saya tak sempat nak cek rekod Tuan Wahai sebab dia pun baru bagi tahu last minute. Sedangkan saya dah bagi tahu tema dan syarat. Inilah sebab dia orang mungkin tak baca Tuan Wahai. Saya cakap, cik boleh baca dulu tema dan syarat, lepas tu cik boleh booking. Sekarang ni lepas kereta saya accident tu Tuan Wahai, saya selalu bagi tema dan syarat dulu. Kalau customer tak jadi ke, ikut tu biar dia lah Tuan Wahai. Saya fikir tu tak ada rezeki dah. Sebab saya hari tu pun fikir kereta saya ni Tuan Wahai lebih kurang dari Kota Baru nak pergi Terengganu tu mengambil masa lebih kurang 3 jam je. Tapi kalau kita nak fikir kereta kita ni kalau main dalam kawasan Kota Baru saja mungkin selamat. Kalau kita nak fikir benda tu memang tak selamat juga. Dia atas pemandu. Sebab saya punya customer yang sewa pergi Terengganu tu Tuan Wahai, dia bukan bukan pergi jauh pun 3 jam je sampai Terengganu daripada Kota Baru, tapi dia punya pemanduan tu dia terlelak tu. Tu yang Oh. masalah tu. Kalau kita nak fikir kalau kereta pergi luar kawasan memang banyak risiko sebab perjalanan kereta lebih kurang 9 jam ke 7 jam tu tak. Tapi kalau kita fikir kalau customer tu betul-betul dia anggap kereta tu kereta dia sendiri, mungkin dia akan jaga lebih baik. Betul tak? Betul. Okey Ah, Syaril, ah. nasihat terakhir kepada kawan-kawan lah yang nak buat bisnes kereta tu apa nasihat Syaril? Nasihat ni kira untuk Kalau orang nak mula lah, kawan-kawan. kalau orang nak mula bisnes kereta sewa Ah, kan, apa you punya okey. advice? Kalau yang mana nak mula-mula kereta sewa tu, okey. Yang pertama, nasihat saya bagi tahulah customer tentang apa ni, apa perkhidmatan kita untuk customer sewa. Okey. Lepas tu nasihat saya kalau boleh cek dulu semua detail customer. Kalau boleh berwhatsapp dengan customer tu seperti mana kita whatsapp dengan kawan kawan baik kita. Macam tu je lah. Lepas tu kalau customer contoh kalau nak customer yang baik ni selalu ambil yang booking lah. Yang urgent nak last minute ni tengok atas profile dia pula lah. Kalau benda tu dia boleh tunggu ke 2-3 jam boleh je lah. Kalau dia tak boleh tunggu, dia nak urgent apa semua tu tak payahlah. Ambil yang booking. Betul-betul kalau nak kata selamat, ambil yang booking je. Kalau last minute tu, kalau boleh, tak payah ambil lah. Untuk keselamatan kereta kita, kalau kereta baru tu mungkin kena jaga-jaga lah juga. Kalau kereta bajet tu nak bagi pun boleh je. Betul tak?
Alright, terbaik Syaril. Banyak benda dia share tu kan. Oh, Betul. banyak Tuan Wahid. Okay. Saya Alright. kalau ada masa Tuan Wahid, kalau sambil sembang-sembang ni boleh je Tuan Wahid. Kalau tak sibuk boleh je. Sebab kita dunia bisnes ni Tuan Wahid, memang betul-betul dah ada dalam diri kita. Betul. Ah, nak cakap kalau baru bisnes tu, saya kerugian Tuan Wahid. Nak cakap tu 800,000 ada Tuan Wahid. Ui, banyak. Banyak Tuan Wahid. Dalam bisnes niaga ni Tuan Wahid banyak. Kita buka bisnes ni, mungkin kita anggap bisnes ni jalan. Kita try buat ada masalah dekat sini, dekat masalah sini. Jadi nak boleh pergi dekat kejayaan tu, kita kira yang selebih tu kita kira tiket kita untuk kita berjaya. Jangan kita anggap ni kerugian kita anggap itu tiket kita. Seperti kita nak daftar anak tu share, kita kena pergi bayar dulu. Macam tu je lah kita anggap. Kita nak kejayaan pun kita kena ada rugi dululah. Jangan kita tengok, buat kereta sewa dah 2 minggu, lepas tu ada kereta accident ke apa, kita pun fed up lah. Tak mahu lah buat kereta sewa, nak kena teruskan dengan kerjaan lain. Sedangkan time itulah Allah nak bagi kita ujian, nak suruh kita lagi lebih belajar. Nak ke hadapan. Betul tak Tuan Wahid? Betul. Alright. Alright, thank you yang join kita punya sesi pada hari ini. Saya harap you all belajar something daripada Tuan Syaril apa semua kan. Terima kasih kepada Tuan Syaril. Mana-mana mereka yang berdekatan nak tahu tentang lebih lanjut tentang kereta sewa, boleh PM WhatsApp Tuan Syaril dekat nombor 013 972 7269. Terima kasih juga kepada Tuan Wahid dan Puan kerana menjemput saya. Kalau ada salah dan silap saya dalam berbicara ni, saya minta maaf lah. Kepada semua yang tak faham tu, boleh WhatsApp saya nanti. Saya bagi tahulah cara-cara macam mana nak deal dengan customer apa semua. Yang mana saya faham. Kalau yang tak faham lagi tu, boleh tengoklah dalam grup apa semua, tengok dulu daripada owner-owner yang dah lama terbelajar apa-apa yang dapat membantu dalam grup tu. Dah. Alright. Okay. So kita habis. Terima kasih. Kita habiskan kita punya sesi ni dengan kiraan 3, 2, 1. Bye bye. Bye bye.